Alhamdulillah, yang saya hormati Yang Bersama Nazir Masjid Sungai Ramadhan, Tuan Haji Ahmad Ibrah bin Haji Ridwan, Barisan AJK Masjid yang dihormati, Yang Bersama Barisan AJK Ikram Kawasan Gajah, Yang Bersama Pengarah Program Selangor Bertikah bagi Ikram Kawasan Gajah Ustaz Arif Ahmad Zainudin, dan juga barisan PJK yang berkuasa program Selangor Bertikah Ikram Kawasan Gajah, dan juga semua para hadirin dan hadirat yang berada di Masjid pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua para hadirin dan hadirat pada program kita kali ini, yang mana program Selangor untuk pengetahuan makluman semua para hadirin dan hadirat sekalian. Program kita pada ketika sebahagian daripada program Selangor Bertikah, yang mana Selangor Bertikah itu merupakan program tahunan yang dijalankan oleh pihak Pertubuhan Ikram Malaysia di seluruh negeri Selangor. Yang mana kalau ikut apa yang saya maklumkan, yang ini merupakan program Ikram Kawasan Gajah kan? Ikram Kawasan Gajah. Itu juga satu lagi program yang sama yang diadakan serentak, iaitu di Masjid Sungai Ramadhan Dalam. Sungai Ramadhan Dalam itu ada juga pada program yang sama yang dijalankan oleh Pertubuhan Ikram Kawasan Bandar Baru Batu, kawasan Batu. Jadi kita ketiga lah kan, iaitu Masjid Sungai Ramadhan Dalam dan Sungai Ramadhan Dua dipisahkan oleh Lebuh Raya saja. Okey. Jadi ada banyak program yang dijalankan dalam Selangor Bertikah kami, antaranya ialah ceramah sebuah kita dan juga program-program lain, termasuklah ceramah spasi, program iktikaf, tadarus dan lain-lain insya-Allah. Jadi alhamdulillah semua keluar kerana berada di masjid ini pada hari ini. Kenapa? Kerana Masjid Sungai Ramadhan Luar ini merupakan masjid yang tidak asing bagi saya lah, dan juga mungkin saudara-saudara semua sekalian. Pertama sekali kerana kita berkat Kajang. Yang kedua kerana apa? Kerana saya ingat lagi kenangan saya masa 20 tahun yang lalu, tahun 90-an dulu. Kalau saya nak ke Bandar Kajang ni, saya naik bas atau naik motor, mesti akan lalu masjid ni kan. Yang mana dulu belum lagi ada Lebuh Raya depan tu. Depan tu cuma ada jalan dulik je, saya rasa saya lah masa tu. Kalau naik bas atau naik motor mesti lalu depan masjid. Jadi masjid ni merupakan masjid yang tak asing lah bagi saya, dan juga mungkin pada semua tuan lah dan tinggal di daerah Kajang insya-Allah, di kawasan Kajang. Jadi alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Fahri Mutada bin Fazial, yang mana insya-Allah Ustaz akan bersama kita dengan ceramah yang bertajuk peristiwa bersejarah di bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi peristiwa di bulan Ramadan ini akan dibuat Ustaz, dan insya-Allah saya harapkan semua kita dapat memberikan fokus dan juga fokus kepada ceramah beliau. Dan sebelum saya teruskan lagi, saya ingin memperkenalkan Ustaz lah sikit biodata Ustaz. Jadi nama penuh Ustaz ialah Ustaz Fahri Mutada bin Fazial, yang mana Ustaz merupakan ahli dalam Ikram Kajang, Ikram Kawasan Gajah, dan juga merupakan seorang pendakwah muda yang boleh saya katakan hebat lah, yang ada di Kajang insya-Allah. Yang mana sekarang Ustaz tinggal di Taman Tarbika Sungai Kajang, beristeri dari 3 orang anak, bekerja di syarikat swasta, dan merupakan pemegang ijazah degree daripada Universiti Jordan dan juga master daripada Universiti Sains Malaysia. Dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, Ustaz Fahri Mutada juga merupakan penceramah bebas. Penceramah bebas, yang mana Ustaz memberikan ceramah-ceramah beliau, kuliah beliau di beberapa masjid di sekitar Kajang, Bangi dan juga Shah Alam. Kami sedang berkata. Dan juga Ustaz Fahri Mutada juga
pernah pernah bersiaran di TV lah, dekat saya di TV 1, siaran Forum Perdana. Forum Perdana. Kalau saudara-saudari bagian internet masih ingat, kalau pernah mengikuti, Ustaz Faiz Mudan itu pernah bersiaran di TV lah. Jadi insyaAllah pada petang ini Ustaz akan sama kita dengan tajuk yang telah saya cakapkan tadi, yang telah saya beritahu tadi. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan dengan segala hormatnya Ustaz Faiz Mudan dengan ceramah insyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, pegawai-pegawai masjid, pimpinan ikram dan seterusnya, muslim-muslimat sekalian lah. Dari tadi pun biodata dah dibacakan. Dan insyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Sebagai satu disclaimer, saya bukanlah pakar sejarah, dan sejarah bukanlah saya punya forte lah. Saya ni banyak kuliah di Selangor, ada dalam 7 ke 8 kuliah bulanan, semuanya muamalat. Jadi saya punya bidang sebenarnya muamalat lah, tapi saya ambil lah cabaran ini, ambil benda yang bukan bidang saya supaya saya study lebih sikit. Dan saya telah sediakan slide untuk kuliah hari inilah. Dia sebenarnya ada beberapa peristiwa, saya cari-cari ada sekitar 10-11 peristiwa yang ada, yang bersejarah dan kita boleh ambil ibrah lah. Tapi kalau saya nak ambil semua tu, kuliah dia tak akan jadi sejam lah. Jadi saya ambil 5 saja. Kenapa saya ambil 5? Saya punya calculation, saya diberi masa sejam. Satu sejarah saya akan cerita dalam 10 minit. Jadi 10 darab 5, 50 minit. 10 minit lagi tu saya reserve untuk mukadimah, dan juga kita akan tutup dengan kahut. Ada kahut. Kahut ni ada soalan lah. Saya diberitahu oleh penganjur kita ada hadiah. Jadi siapa-siapa yang nak hadiah saya tak pasti apa. Itu kena tanya penganjur ada hadiah apa. Tapi di hujung sesi tu akan ada hadiah. Jadi kita akan tengoklah siapa yang memberi tumpuan, siapa yang tak beri tumpuan. Siapa yang makan paling tinggi, insya-Allah dia paling bagi tumpuan lah. Yang tak jawab tu kita tahulah, memang tak tengok langsung lah. Okey. Tajuk ni bagi saya agak menarik lah. Kebiasaannya kalau kita bincang tentang bulan Ramadan, dia akan berpusing ataupun berbincang sekitar benda yang biasa kita akan buat lah, iktikaf, baca Quran dan sebagainya lah. Tapi bila saya sendiri tengok tajuk ni, saya nampak menarik sebab apa? Ada beberapa peristiwa yang berlaku yang sebenarnya bila kita tengok benda ni berlaku pada bulan Ramadan, kita rasa macam hebat betul. Macam mana dia orang boleh buat benda ni, dan macam mana kita boleh ambil pelajaran apa benda yang berlaku pada bulan Ramadan lah. Okey, jadi ini adalah dia punya objektif lah. So dah macam lecture lah kan, tapi kita punya harapan. Jadi sebenarnya saya ada 2 slide tau. Ini slide yang saya buat. Slide ni terlalu old school. Isteri saya kata old school kan ni, ini tak menarik langsung. Jadi isteri saya telah AI kan saya punya slide. Jadilah macam ni. Punya beza AI. Saya kagum lah. Saya punya macam ni je. Hari ni saya punya macam tu. Tapi isteri saya AI kan jadi macam ni lah. Dia AI kan jadi macam ni lah. Nampak cantik sikit lah. Dia cikgu lah. Dia sesuai lah. Saya objektif saya sampai je, tapi dia cantikkan akhirnya. Okey, cuma nanti saya akan share saya punya slide lah supaya dapat rujukan. Cuma saya punya slide ni dia lebih detail lah. Siapa-siapa yang suka membaca slide saya yang old school ni lagi banyak informasi lah. Tapi siapa-siapa yang suka cepat, generasi Gen Z ni suka macam ni lah. Okey. Jadi ini antara objektif dia lah. Kita akan tengok
sejarah-sejarah yang berlaku pada bulan Ramadan, yang mana bila kita tengok sejarah ni, kita boleh mengambil ibrah, kita akan contoh dan kita tengoklah yang mana kita boleh implement. Okey. So ini adalah garis masa ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan. Dia bila bercerita bab sejarah ataupun sirah ni, dia paling mencabar tu sebab apa? Antara perkara yang mencabar adalah untuk kita menapis sumber-sumber sejarah tu. Itu yang cabar dia. Sebab banyak sejarah ni kadang-kadang dicerita dalam bentuk Israiliyat lah. Jadi itu cabaran dia lah, nak kena tapis ni sumber dia betul-betul sahih lah. Okey. Jadi ini antara sejarah yang berlaku. Antaranya adalah macam saya kata tadi, pertama adalah nuzul Quran. Yang kedua adalah perang Badar. Susunan ini adalah berdasarkan dari sudut tarikh tahun lah berlakunya. SH tu maksud dia sebelum hijrah, H tu hijrah, sampailah ke seterusnya lah. Jadi kalau ikut AI dia susun macam ni lah. Kalau ikut saya punya slide pula, saya punya slide dia susun macam ni. So ada beberapa sejarah lah. Okay, contohnya kat sini. So daripada saya sangat kagum lah dengan AI ni, macam mana daripada slide saya ni dia boleh buat macam ni kan. Okay, jadi ada beberapa peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan. Pertamanya adalah nuzul Al-Quran, yang kedua adalah perang Badar, yang ketiga adalah pembukaan kota Mekah dan penghancuran berhala, seterusnya perang Tabuk. Ini adalah perang terakhir yang mana Nabi Muhammad terlibat. Seterusnya penaklukan Andalusia, pimpinan Tariq bin Ziyad. Seterusnya perang Ain Jalut, dan last sekali adalah perang Arab Israel. Dalam saya punya slide nanti saya akan sentuh 5 peristiwa saja. Macam saya kata tadi, 5 peristiwa saja. Yang saya akan sentuh adalah yang pertama adalah nuzul Al-Quran, yang kedua adalah perang Badar, yang ketiga dengan keempat yang itu pembukaan kota Mekah, yang ketiga, yang keempat adalah penghancuran berhala, dan yang kelima adalah perang Arab Israel. Jadi saya ambil 3 yang utama, yang pertama dengan yang kelima itulah. 3 dengan 4 yang pertama tu, yang terakhir perang Arab Israel. Ain Jalut, Andalusia dengan Tabuk kita bincang dalam Ramadan yang akan datang kalau dijemput, insya-Allah. Tak sempat kita sempat nak cover semua. Okey, jadi kita masuk dalam peristiwa yang pertama dululah. Kita masuk yang pertama. Okey, tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Ini saya cuba cepatkan lah. Ini saya punya slide ni banyak sebenarnya tentang nuzul Al-Quran ni, tapi dia jadi satu je. Okey, tak apa. Tentang nuzul Al-Quran ni. Jadi secara ringkas dia, nuzul Al-Quran ni berlaku pada 17 Ramadan. Tapi ramai orang yang selalu tanya kan, nuzul Al-Quran kita biasanya sambut pada 17 Ramadan. Tapi pada masa yang sama, Al-Quran juga diturunkan pada malam Al-Qadar kan. Jadi adakah semestinya 17 Ramadan tu Lailatul Qadar? Pernah tak terfikir dan dah adakah jawapan? Jadi sebenarnya saya tak nak sebut secara panjang sangat lah, tapi mudah kata Al-Quran ni dia sangat menarik. Perkataan turun dia ada 3 kalimah yang asal dia kan, nazala. Tapi dalam Al-Quran, nazala ni dia ada 2 keadaan. Satu, digunakan perkataan anzala ataupun unzila. Macam inna anzalna fi lailatul qadr. Dia perkataan, dia asal perkataan dia, root word dia ni nazala. Tapi yang pertama adalah dalam Quran anzala. Satu lagi dia menggunakan perkataan nazala. Apa beza dia? Apa beza antara anzala dengan nazala? Siapa boleh jawab? Apa beza dia? Betul. Anzala tu maksud dia sekaligus. Anzala. Sebab tu penting untuk belajar bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab ni yang menarik dia, satu perkataan dia bila dia pecah tu dia boleh jadi banyak maksud lah. Contoh macam jannah, jannah, janin, jannah, janin, majnun. Semua tu root word dia lebih kurang sama.
So dia adalah, maksud dia apa, benda yang tak nampak, jannah, tak nampak. Majnun orang yang tak nampak akal dia kat mana. So satu kataan tu dia memberi maksud yang pelbagai. Dia beza dengan kataan tambah satu huruf, dia akan jadi beza lah. So anzala tu maksud dia turun sekaligus. Turun sekaligus itu adalah pada 17 Ramadan, one off. Waktu itu diturun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu adalah yang berlaku pada malam Al-Qadar lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Janganlah kita faham pula, oh ini setiap kali 17 Ramadan tu Lailatul Qadar. Itu bukan. Dia merujuk pada Al-Quran yang diturun secara serentak. Malam Lailatul Qadar ni dia diturun secara serentak. Pada 17 Ramadan tu pula, Lailatul Qadar ni diturun secara serentak pada malam Al-Qadar. Tapi 17 Ramadan ini dia merujuk pada wahyu pertama yang turun kat Nabi, iaitu daripada Baitul Izzah pada Rasulullah dalam surah Al-Alaq lah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada 5 ayat tu. So ini adalah perbezaan dia lah. So ini adalah dia punya perbincangan dia lah. Jadi saya tak nak sebut sangat pasal situasi ini. So malam Al-Qadar ini adalah turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. 17 Ramadan itu daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah di Gua Hira. So beza dia, Al-Qadar ini dia turun secara serentak, tapi untuk Al-Quran yang turun kepada Nabi ini dia turun satu-satu. Dalam setiap sirah yang saya akan sentuh dia punya pengajaran yang kita boleh ambil lah. So dalam kita melihat kepada penurunan Al-Quran, dalam nuzulul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan tu, kita lihat tentang macam mana orang salafus soleh dia bermuamalah dengan Quran lah. Kita ambil contoh lah, macam mana Nabi Muhammad dia bermuamalah dengan Quran. Kat sini yang penting lah. Yang ni dia tak ada dalam AI punya slide lah. Ini dia ada kat sini. Dekat sini yang paling penting. Yang ni penting. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi hebat tak hebat Al-Quran ni, ada ulama berpandangan Al-Quran ini dia punya hebat dia apabila dia berada pada siapa-siapa ataupun mana-mana keadaan, dia akan jadi mulia. Contohnya Al-Quran turun pada bulan Ramadan, jadi mulianya bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad kerana Al-Quran. Jadi nak kata mana-mana tempat yang ada Al-Quran ni, insya-Allah akan dimuliakan lah. Dan kalau kita lihat pada perbuatan Nabi dengan Al-Quran ni, sesungguhnya pada bulan Ramadan ini Jibril akan datang dekat Nabi setiap malam bulan Ramadan dan mereka akan bertadarus Al-Quran. Jadi level Nabi dengan Al-Quran ni, setiap malam dia akan bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salatu wassalam lah. So itu dia punya level dia lah. Dan kalau kita lihat antara perbuatan salafus soleh berkaitan dengan Quran ni, Al-Aswad bin Yazid dia akan khatam setiap 2 malam. Qatadah dia akan khatam setiap 3 hari, setiap malam pada 10 malam akhir. Mujahid dia akan khatam setiap malam. Dan Imam Asy-Syafi'i dia khatam 60 kali sepanjang bulan Ramadan, dengan purata dia 2 kali sehari. Kita 2 ayat sehari pun tak tentu, kan? Saya ada juga viral dekat masjid dekat Terengganu kan. Dia solat tarawih 1 rakaat 1 ayat. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Itu level first time saya jumpa kan, viral kan. Tapi kita tengok level Imam Syafi'i, dia khatam 60 kali sepanjang bulan Ramadan lah. Jadi kita tengok dalam perbincangan berkaitan dengan Al-Quran ni, perbincangan berkaitan dengan Al-Quran, contoh lain Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ni dia salah seorang daripada guru pada Imam Syafi'i. Dia memang terkenal dengan ilmu hadis lah. Level Imam Malik ni masuk Ramadan dia stop terus semua kelas berkaitan dengan hadis dia. Perbincangan semua dia stop, fokus dia all out Al-Quran. So mudah kata ulama-ulama silam ni memang Ramadan ni dia fokus dengan Al-Quran lah. Jadi pada hari-hari yang berbaki ni kita kena fokus jugalah dengan Al-Quran. So selesai peristiwa yang pertama. Jadi ibrah dia
untuk peristiwa yang pertama nuzul Al-Quran ni, kita kena banyakkan fokus dengan Al-Quran lah. Jadi kita masuk pada peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua ini adalah peristiwa Ghazwah Badar Al-Kubra, perang Badar lah. Okey, jadi kita tengok kat sini Okey, Ghazwah Badar Al-Kubra ni, kenapa dia berlaku pada 17 Ramadan? Kenapa nama dia Badar? Sebab dia berlaku di tempat nama dia Badar, yang mana terletak dekat di antara Madinah dengan Mekah. Dan macam mana perang itu berlaku, kita tengok dia punya komposisi dia. Orang Islam, pimpinan Rasulullah ada sekitar 313 hingga 314. Orang musyrikin, pimpinan Abu Jahal, sekitar 1000 anggota. Kalau tengok dari sudut kekuatan tentera, orang Islam dia ada 70 ekor unta, 2 ekor kuda. Orang musyrikin 700 ekor unta, 100 ekor kuda berperisai. Jadi senjata terhad, kalau tengok orang musyrikin dengan baju perisai semua ada lah. Dan dalam perang ini orang Islam menang. Dan kita lihat dalam peperangan ni sebenarnya dia ada background story dia. Okey, ini dia panjang lah jadi saya ringkaskan. Waktu tu asalnya orang Islam dia nak sekat je. Dia tak ada niat nak perang pun. Dia nak sekat kabilah ataupun orang Quraisy punya rombongan, iaitu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi tim Abu Sufyan ni dia berjaya meloloskan diri. Kemudian Abu Sufyan dia kata dekat pembesar Quraisy, okey, tolong hantar tentera lah. Maka datanglah tentera itu. Satu orang Islam tak ramai. Disebabkan bilangan tak ramai dan semua tu, apa yang berlaku? Okey, kat sini penting. Sebelum masuk perang, Nabi ambil pandangan daripada sahabat. Ini penting. Dalam peristiwa perang Badar, ramai orang biasanya highlight dekat sini tau. Orang highlight kekuatan yang tak ramai. Itu tak ada masalah lah, itu pun betul. Tapi antara benda yang besar dalam perang Badar ni, sebelum berlakunya peperangan tu, Nabi tanya pandangan sahabat dulu. Nabi tanya pandangan sahabat. Okey, contohnya Nabi tanya pandangan daripada orang Muhajirin. Muhajirin kata, okey, Nabi, kami tak ada masalah untuk berperang walaupun bilangan kami tak ramai. Kemudian Ansar pula kata, dia kata, wahai Rasulullah, kami beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu, kami beri janji pada apa yang kamu buat. Jadi kalaulah kamu kata perang, maka kita akan bersama-sama dengan kamu. Okey, so ini adalah yang berlaku lah. So dalam perang Badar ni, kesudahan dia memang orang Islam menang lah. Dan kalau kita lihat apa dia punya ibrah ataupun pengajaran daripada perang Badar ni, yang pertama, ini yang penting. Bila mana berlakunya perkembangan, dia mesti akan ada halangan. Dalam mana-mana keadaan. Bila mana kalau kita tengok dalam kisah perang Badar ni, bila orang Islam telah meningkat naik, maka orang kafir dia rasa terancam. Dan ini juga berlaku dalam kita punya keadaan sekarang. Bila mana kita nampak Islam tu berkembang, macam kisah yang berlaku dekat Palestin, Iran dan sebagainya lah. Bila mana Islam tu berkembang, orang yang berkuasa, orang Islam ni, dia akan rasa terancam. Jadi dia akan buat sesuatu lah. Antaranya adalah dia akan cuba untuk buat sekatan dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, dia punya pengajaran dia melazimi syura ataupun melazimi untuk berbincang. Macam dalam kisah tadi, sebelum Nabi isytihar perang, Nabi tanya dulu dekat Muhajirin dengan Ansar. Muhajirin, apa pandangan kamu kalau kita berperang? Kemudian wakil daripada Muhajirin kata tak ada masalah. Kemudian tanya pula, contoh macam daripada Ansar, Sa'ad bin Mu'az, dia kata dia tak ada masalah. Dan waktu dalam perbincangan tentang perang Badar, Nabi sebenarnya ada satu telaga tu. Nabi kata, okeylah, kita plan perang dekat sini, dekat dengan telaga tu. So dengan perkiraan dia bahawa bila kita dekat dengan telaga ni, kita takkan putuslah berkenaan air. Ada seorang sahabat kata, Nabi, benda ni wahyu ke strategi? Nabi kata ini strategi. Dia kata kalau strategi, dia nak bagi cadangan lain. Kita pergi depan sikit,
kita pergi dekat punca air. So Nabi kata okey, kita ikut calangan tu. So dalam situasi ini pun Nabi, walaupun Nabi dia adalah Nabi, sepatutnya dia cakap je, ikut aku punya calangan lah. Tapi Nabi buka pada pandangan, barulah sahabat bagi pandangan. Ada seorang sahabat kata kita buka kemah, Nabi pun buatlah kemah. So maksud dia, level Nabi ni, walaupun Nabi dia adalah Nabi, dia still buka pada perbincangan. Jadi kalau kita boleh ambil dalam kita punya keadaan lah, kalau kita ni mungkin level pimpinan ke, ataupun kita ni level bos, sepatutnya kita ada autokrasi, kita ada kuasa lah. Orang kena ikut lah, aku bos kot, kan, sepatutnya macam tu lah. Tapi dalam situasi ni Nabi still buka kepada perbincangan. Bila dah dapat kata putus, maka semua akan follow lah. Dan ini yang ketiga lah, dia punya perancangan dia rapi dan ada inovasi. Dia menerima cadangan taktikal daripada Al-Hubab bin Al-Munzir untuk menguasai perigi air Badar dan menyekat bekalan musuh. So dalam perang, perkiraan dia bukan sekadar bilangan, itu satu benda lah. Perkiraan dia yang lain adalah sumber bekalan. Nak pastikan bekalan itu tidak putus. Lepas tu kalau kita tengok dalam isu sekarang kan, yang berlaku di antara perang di antara Iran dengan US kan, isu dia sekarang siapa yang boleh bertahan lebih lama. Siapa yang boleh bertahan lebih lama, dia ada high chance untuk menang. Dalam perang Badar, salah satu strategi dia pastikan bekalan air tidak putus. So dalam kita nak merancang tu, ini adalah perkara yang kita perlu ambil kira lah. Selain daripada kita nak berperang dalam bentuk apa-apa sekalipun, pastikan kita punya resource tak terputus lah. Ini adalah peristiwa yang kedua lah, iaitu dalam perang Badar. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Kita masuk kepada yang ketiga. Ini adalah peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah. Tadi kita dah pergi nuzul Quran, yang kedua kita dah pergi tentang perang Badar, yang ketiga adalah dari sudut Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan kalau kita lihat dalam Fathu Mekah ni, permulaan dia kat mana? Permulaan dia adalah perjanjian Hudaibiyah. Musyrikin kata dalam perjanjian Hudaibiyah dia ada beberapa syarat ataupun keadaan yang mana tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh dicabuli. Tapi musyrikin Mekah ni dia mencabuli perjanjian tersebut lah. Musyrikin Mekah dan dalam saya pergi kat detail sikit lah. Ini kat sini antara kandungan perjanjian dia, setiap suku Arab boleh pilih nak jadi sekutu Nabi ataupun sekutu Quraisy. Dan sekutu-sekutu ini tak boleh berperang ataupun tak boleh membantu dalam peperangan. Dalam situasi ini pula berlakunya pergaduhan di antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar ni dia dia bersekutu dengan Quraisy, dan Bani Khuza'ah ni dia bersekutu dengan Nabi Muhammad. So dengan kata lain, Bani Khuza'ah dengan Nabi Muhammad, Bani Bakar ni dengan kaum Quraisy. Tapi apa yang berlaku, Bani Bakar ni yang tim dengan Quraisy, dengan pertolongan Quraisy, dia serang perkampungan suku Khuza'ah dekat lembah Watir. Kalau ikut perjanjian Hudaibiyah, mana-mana kaum dia boleh pilih, kau nak tim dengan siapa tak ada masalah, tapi tak boleh terlibat dengan perang ataupun membantu dalam perang. Tapi orang Quraisy ni dia tak follow perjanjian tu. Dan sebab itulah kalau kita tengok dalam situasi sekarang sebab tu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tu disebut walan tardu ankal yahud walan nasara. Orang kafir ni dia tak pernah berpegang dengan dia punya perjanjian. Kita tengok dalam perang Palestin, berapa kali lah buat gejatan senjata, perjanjian damai, gejatan senjata, lain kali dia cabuli lagi. Sama juga macam dalam perang Amerika dengan Iran kan, nak buat perjanjian, lain kali dia sendiri yang cabuli lah. Dan benda ini bukanlah benda yang baru. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang, sama sahaja dengan apa yang berlaku pada zaman-zaman sebelum ni.
zaman sahabat, zaman Nabi lagi orang kafir ni dia tak ikut perjanjian Hudaibiyah, dia cabuli. Dia kata tak boleh perang, dia perang. Bila berlaku situasi ni, Nabi kata okeylah, kita dah buat perjanjian Hudaibiyah, dia tak nak ikut. Dia dah break, dia dah breach dia punya perjanjian. So apa yang berlaku, Nabi kata dekat sahabat, okey, semua orang kita bergerak ke sana. Okey. So waktu tu barulah Quraisy nak cuba buat runding balik. Kita try runding balik lah. Tapi dalam keadaan dia orang tak bersedia, Nabi dah sampai. Masa tu orang Quraisy dah tinggal sikit, dah tak ramai dah. Masa tu Rasulullah dia gerakkan lebih kurang 10,000 tentera secara pantas tengah rahsia terus pergi ke sana. Waktu tu orang Quraisy cuba nak bincang, boleh tak kita bincang lagi, kita nego lagi. Dan kita akan tengok nanti dalam peristiwa yang kelima, orang bukan Islam ni biasanya dia akan buat perjanjian bila rasa dia nak kalah. Bila dia rasa dia nak kalah, dia akan buat perjanjian. Bila dia dah rasa dia kuat, dia akan putuskan perjanjian tu. Kemudian bila orang Islam balas balik, dia rasa dia nak kalah, dia akan cuba cadangkan untuk perjanjian. Ini dia punya track record dia macam tu. Kalau kita tengok macam contoh Palestin dengan Israel, bila orang Hamas serang mengejut, dia rasa dia nak kalah, okey, kita buat perjanjian damai. Bila dia dah kuat balik, dia akan cabuli balik. Itu dia punya trend dia sama je, sama yang berlaku dalam Fathu Makkah, sama juga. So waktu tu bila dia orang nak buat rundingan awal, dia katakan Nabi boleh kita bincang lagi tak? Nabi kata tak ada bincang, terus masuk. Okey, jadi bila Nabi dengan sahabat berjumlah dalam 10,000 tu datang, dalam keadaan dia orang tak plan lah. Orang miskin tak ada nak apa lah, dia orang tak bersedia. Jadi masa tu dia ada 3 tawaran lah, sama ada berlindung dekat rumah sendiri, Masjidil Haram, ataupun rumah Abu Sufyan. Ini adalah 3 pilihan. Kalau nak selamat, ini adalah 3 tempat lah untuk berlindung. Jadi kalau siapa-siapa pernah baca Sun Tzu, dia adalah salah satu orang yang menulis tentang peperangan lah. Sun Tzu kata dalam banyak-banyak peperangan, perang yang paling hebat sekali adalah Fathu Makkah. Sebab apa? Menang tanpa ada pertumpahan darah. Mana ada perang yang tak ada pertumpahan darah? Sebut je perang mana tak ada pertumpahan darah. Tak ada. Semua perang mesti akan ada pertumpahan darah. The only perang yang tak ada pertumpahan darah adalah Fathu Makkah. Dan sebab itulah juga dalam perbincangan, kenapa dia menggunakan perkataan Fathu. Fathu ni dalam bahasa Arab maksudnya pembukaan. Dia bukan guna perkataan conquer. Conquer ni penaklukannya. Dia Fathu ni dia buka, ni kembali berasal balik lah. Okey. So bila berlakunya pembukaan kota Mekah, inilah turunnya inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kamu kemenangan yang nyata. So kemenangan ini yang dirujuk adalah merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Okey, so ini adalah peristiwa-peristiwa dia lah. Okey, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa pembukaan kota Mekah ni? Yang pertama dia ini keempat kat sini tadi. Okey, dia punya yang pertama, orang kafir ni, pengajaran yang pertama, orang kafir ni dia memang susah nak tepati janji. Dalam mana-mana perjanjian, macam saya kata tadi lah, dia akan ada situasi dia akan cabuli. Yang kedua, dia punya keadaan dia, Allah akan menangkan juga orang beriman. Disebut dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tentang ayat ini dia penting kat sini. Kat sini hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga berkatalah rasul dan orang yang beriman yang ada bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah. Kemenangan, bila orang kata kan, ada seorang zaman dulu kita ada
imam daripada Palestin. Beberapa tahun lepas kan, Michael selalu bawa imam daripada Palestin kan. Bila ada saya punya kawan seorang, dia pernah tanya dekat imam Palestin ni kan, sebenarnya kan bila Palestin akan menang? Soalan dia dekat imam Palestin ni kan, sebenarnya bila Palestin akan menang? Imam tu jawab dengan ayat ni, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apa yang dijawab? Ala inna nasrallahi qarib. Kemenangan ini akan sampai bila kita rasa memang terlalu dia macam ni keadaan dia. Kalau tengok dia punya keadaan dia kat sini seolah-olahnya macam mustahil lah nak menang. Dah tak ada apa-apa, sumber tenaga dah tak ada, apa-apa benda semua tak ada dah. Sampai orang beriman dia macam tanya balik, kita ni boleh menang ke? Dengan sumber makanan tak ada, sumber tenaga tak ada, senjata tak ada. Siapa terdetik? Sampai itu yang kata hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu sehinggalah berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bila datang pertolongan Allah ni? Sampai rasul dengan pengikut dia tertanya-tanya. Maksud dia rasa macam mustahil dah. Masa itulah pertolongan Allah itu akan datang. Maksud dia apa? Kemenangan itu dia akan datang waktu memang dah tak ada harapan dah. Masa itu akan muncul cahaya kejayaan. Itu keadaan dia. Okey. Jadi janji Allah apa? Orang yang beriman, whatever situation, di tengah keadaan tenat ke, tak ada bantuan ke apa, Allah akan Allah akan berikan juga kemenangan. Okey, itu adalah pengajaran yang kedua lah. Dan pengajaran yang ketiga, sambut kemenangan dengan tasbih. Dalam surah An-Nasr, kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, dalam ayat ini ulama tafsir berpandangan salah satu dia, ayat ini diturun semasa pembukaan kota Mekah lah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk berbondong-bondong, maka apa? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu. Ini adalah cara Islam menyambut kemenangan. Kalau kita punya cara lah, kita punya normal kadang kita tengok macam kita menang bola lah, menang bola kita akan sorak kan, dapat sesuatu yang menarik kita akan sorak. Tapi dalam Islam, bila mana kita dapat sesuatu kemenangan, macam mana kita nak berinteraksi? Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu. So ini adalah cara kita menyambut kemenangan. So bila kita bertasbih ni, last sekali kita akan kembali kepada Allah Ta'ala lah. Mana-mana kemenangan dia tidak akan datang melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Okay, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So ini adalah cara kita menyambut kemenangan. Okay, so ini adalah peristiwa yang ketiga. Kita masuk kepada yang kedua last, peristiwa operasi pembersihan berhala. Fathu Mekah tadi kalau kita tengok balik, dia berlaku sekitar 10 Ramadan. Okay, kita masuk pula kepada operasi pembersihan berhala. Dia berlaku pada tahun yang sama. Yang ni kalau kita tengok Fathu Mekah ini, dia berlaku pada 8 Hijrah, 10 Ramadan 8 Hijrah. Kalau operasi pembersihan berhala, dia berlaku 20 Ramadan, 10 hari selepasnya. Jadi operasi pembersihan berhala ni dia berlaku dekat-dekat dengan Fathu Mekah. Okey, so ini berlaku selepas berlakunya Fathu Mekah lah. So Rasulullah ni dia musnahkan 360 berhala di sekeliling dia dengan tongkat dia. Dia padamkan, ada lukisan syirik, ada contohnya imej palsu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. So ini dibersihkan lah. Bila masuk je Fathu Mekah tu, orang Islam dah menang, kemudian dekat Kaabah tu semuanya dibersihkan lah, semua berhala. Okey,
Sini. Lepas Nabi tawaf, Nabi suruh Uthman bin Talha untuk buka pintu Kaabah. Bila Nabi masuk dalam Kaabah tu, Nabi tengok ada banyak lukisan. Antaranya Nabi lihat lukisan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang bahagi-bahagikan anak panah untuk tili nasib. So nak kata khurafat dengan tahyulnya, dalam Kaabah tu ada gambar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni tengah bahagi-bahagi anak panah untuk tili nasib. Ini memang khurafat betul lah. Kemudian Rasulullah kata qatalahumullah wallahu kat sini Allah menghancurkan mereka, demi Allah mereka berdua, Nabi Ibrahim dengan Ismail tak pernah buat macam tu, tili nasib ni. Itu yang Nabi katalah. Lepas tu dalam Kaabah juga Nabi telah hancurkan burung merpati yang dibuat daripada batang kurma. Kemudian dia kata dengan tangan dia dan mengarahkan supaya semua gambar-gambar dalam Kaabah tu semuanya dihapuskanlah. Kemudian dia kata sahabat-sahabat lain, contohnya macam ni lah. Sayyidina Khalid Al-Walid dia menghancurkan Latta, Amru Al-As dia menghancurkan Suwa, dan Sa'ad bin Zaid dia menghancurkan Manat. Ini semua berhala-berhala yang telah dihancurkan. Ini semua berhala-berhala yang besar lah. Okey. Jadi dalam peristiwa inilah ada beberapa pengajaran. Yang pertama adalah dari sudut syiar kebatilan, dia akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengarahkan Nabi untuk membersihkan kota Mekah daripada semua kekufuran. So dalam situasi ini, berhala-berhala ini dia hanya boleh dihapuskan apabila berhala yang sebenar dihapuskan. Dengan kata lain, bila orang dah masuk Islam, orang dah beriman dengan agama Islam, barulah berhala yang fizikal itu boleh dihancurkan. Setengah orang dari kita, bila kita jumpa orang Islam, kita nampak berhala yang fizikal itu adalah berhala paling besar. Dia sebenarnya berhala fizikal itu adalah yang secondary. Berhala yang paling besar adalah berhala dalam hati dia. Itu berhala pertama yang nak kena hancurkan. Kalau dia dah masuk Islam, berhala yang lain itu dah tak ada apa-apa dah. Dalam situasi kita, dalam masyarakat kita sekarang ni banyak isu rumah ibadat contohnya kan. Kita nampak ini berhala dekat luar tu adalah berhala yang paling besar lah, yang dibuat tu kan. Tapi itu adalah, bagi saya lah, itu adalah secondary. Berhala yang lebih besar, kita nak yakinkan dia Islam itu adalah agama yang sebenar. Itu yang paling yang kena buat. Bila mana dia dah nampak agama Islam itu, jadi kalau kita nak hancurkan berhala-berhala yang lain tu, dia akan datang dengan sendirinya. Okey, dalam Allah sebut dalam surah Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah benda yang kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sebenarnya satu perkara yang telah lenyap. So bila mana Islam dah menang dekat Kaabah dan membuka kembali kota Mekah, maka yang ada berhala semuanya dihapuskan. Cuma lately ni, kalau siapa perasan dalam berita, dekat Arab Saudi dia orang nak buat satu patung baru, yang mana patung tu dia adalah menyerupai dia punya Ibn Salman lah, Salman punya ni. So nampak macam kembali balik Arab Saudi ni asalnya telah dibersihkan pada Fatu Mekah tu, dah bersih lah. Sekarang ni dia buat berhala baru. Yang kedua pengajaran dia, orang yang beriman dia hendaklah yakin dan percaya tentang janji Allah. Sesungguhnya Allah takkan sekali-kali memungkiri janji dia. Allah sebut dalam surah An-Nisa, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kat sini yang penting, wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Janji Allah yang benar, siapakah yang lebih benar daripada perkataannya daripada Allah Ta'ala. Bila mana Allah telah janjikan kemenangan, maka kemenangan itu tetap akan tiba. Okay. So ini adalah peristiwa yang berlaku. Jadi antara kita, mungkin kita nampak Fatu Mekah ni adalah satu benda yang paling besar, tapi sebenarnya kalau kita lihat
sebelum berlakunya Fathu Mekah ini, peristiwa yang berlaku sebelumnya ataupun sebelum berlakunya penghancuran berhala ni, dia bermula dengan perjanjian Hudaibiyah. Dia berlaku dengan perjanjian Hudaibiyah. Sebab tu kalau kita nak tengok Fathu Mekah ni, dia kena tengok balik perjanjian Hudaibiyah. Dan kalau kita tengok perjanjian Hudaibiyah, awal-awal termenterainya perjanjian Hudaibiyah, sahabat tengok perjanjian Hudaibiyah ni, dia akan katakan Nabi, perjanjian Hudaibiyah ni macam berat sebelah aja. Kita ni macam tak menang ni, rugi kita perjanjian Hudaibiyah ni. Tapi Nabi kata tak apa, kita tunggu yang akan datang. Maka kita tengok punca daripada perjanjian Hudaibiyah ni lah, bila mana perjanjian ini dicabuli, maka berlakulah Fathu Mekah. So ada benda yang kita mungkin tak nampak lagi, ada perancangan yang mungkin kita nampak secara logik akal dia rugi perjanjian ni. So bila kita bernegosiasi kan, boleh jadi ada keadaan kita nampak merugi pada kita pada waktu tersebut. Boleh jadi sebenarnya kita kena tengok 10 tahun yang akan datang, rugi sekarang, untung akan datang. Okey, ini adalah yang berlaku, yang membawa kepada pembukaan kota Mekah dan juga operasi pembersihan berhala. Berhala kemudiannya telah dihapuskan. Kita masuk pada yang terakhir lah. Terakhir. Yang terakhir ini adalah perang Arab Israel. Perang Arab Israel. Saya punya kagum dengan AI ni. Saya tak tahu macam mana dia boleh buat generate gambar macam ni. Ini kalau saya punya slide asal saya macam ni je. Gambar macam ni je. Tapi daripada sini dia generate jadi macam ni. Okey. So apa gambar rajah ni? Ini penting. Sengaja saya ambil ini yang last kali perang Arab Israel. Ni saya, kalau saya berikan Ustaz Syazli ni, saya percaya dia boleh cerita tanpa tengok slide. Perang Arab Israel ni dia berlaku pada 1973. Okey. Perang ini dia menarik. Perang ini ada beberapa peristiwa menarik yang berlaku dalam perang Arab Israel 1973 yang kadang-kadang kita tak boleh imagine benda itu boleh berlaku. Okey, perang ini juga dinamakan sebagai perang Yom Kippur. Yom Kippur ni datang daripada mana? Dia adalah hari kebesaran Yahudi. Ada juga yang namakan dia sebagai perang Ramadan. Kenapa dinamakan sebagai perang Ramadan? Sebab dia berlaku pada 10 Ramadan. Jadi semua peristiwa yang saya cerita tadi semua berlaku dalam Ramadan lah. Yang kes ini dia berlaku pada 10 Ramadan. Ada juga yang namakan sebagai perang Oktober, sebab berlaku pada bulan Oktober. So ada nama lah, perang Arab Israel, perang Yom Kippur, ada juga nama perang Ramadan, ada juga nama perang Oktober. Semuanya samalah. Okey, sebelum kita bincang pada perang Arab Israel ni, dia pertamanya dia kena bincang dulu peristiwa yang berlaku bermula pada tahun 1948. Waktu 1948 tu negara haram Israel ditubuhkan. Kemudian pada 1967, pada 1967 ni berlaku perang 6 hari. Perang 6 hari ni di antara siapa? Israel, Mesir, Syria dengan Jordan. Ada jugalah bantuan daripada Saudi, Sudan, Tunisia, Maghribi, Algeria dan sebagainya. Tapi poin dia, apa kesan daripada perang 6 hari yang berlaku pada 1967? Kesan dia, Israel dia menduduki Bukit Golan dekat Syria. Kemudian Semenanjung Sinai yang dekat Mesir itu juga ditaklukki oleh Israel sampailah ke terusan Suez. So lepas perang 6 hari, Israel berjaya takluk Bukit Golan dan juga Semenanjung Sinai. So apa yang kemudiannya Israel buat? Israel membina barisan pertahanan di Sinai dan dia membuat kubu yang diperbuat daripada pasir. Ini yang penting. Kubu ini dipanggil sebagai garis Baalef. Saya tak tahulah sebutan dia macam ni. Garis Baalef. So ini adalah inilah garisan Baalef ni yang digenerate oleh AI. Saya tak pastilah AI buat betul tak betul lah. Tapi kalau tengok dekat sini yang kanan ni, yang kanan. Kat sini lah, saya tunjuk kat sini lah, boleh nampak. Ini image yang saya Google. Ini adalah garisan Baalef ni. Ini garisan Baalef ni. Okey, ini adalah pertempuran yang berlaku pada 1978. Okey, garisan Baalef ni hak yang ada segitiga kecil-kecil ni. Segitiga kecil-kecil ni. Ini adalah garisan Baalef. Yang warna biru-biru ni adalah angkatan tentera Israel. Yang warna merah ni adalah angkatan tentera Islam lah. Okey.
Tapi dalam perang ni yang penting yang dekat Bar-Lev ni, kalau tengok dia punya kubur dia ni kat sini. Ini saya sebut lah, ini saya cari kat Google lah. Dia punya kos untuk bina kubur ni adalah sekitar 300 juta dan dia dibuat pada tahun 1973. Dia datang, Bar-Lev ni datang daripada nama chief Israel lah, nama dia Bar-Lev ni, Haim Bar-Lev. Okey, dia Israel dia claim benda ni sebagai one of the best anti-tank ditches in the world. Dan Israel kata kubu ini, Bar-Lev ni, takkan berjaya ditembusi langsung. Ini Israel punya tactical perang lah. Ini dia punya calculation. Okey, so kita pergi pada peristiwa yang berlaku. Okey, so lepas perang 6 hari, Bukit Golan Israel ambil, termasuk dengan Semenanjung Sinai. Lepas tu dia buat kubu. Garisan Bar-Lev ni, dia ada pasir, kemudian dia ada konkrit. So bagi Menteri Pertahanan Israel, kubu anti-kereta kebal terbaik di dunia, memang takkan boleh pecah lah. Waktu tu datanglah Anwar Sadat, Perdana Menteri Mesir. Dia menggantikan Jamal Abdul Nasir. So dia kata dia nak takluk balik Semenanjung Sinai. So dia kata dia sedia nak perang balik lah. So waktu tu tentera Mesir dengan tentera Syria ni bergabung. Dia serang Israel serentak waktu Israel tengah meraihkan hari perayaan Yom Kippur. Dia serang serentak. Waktu tu Israel tak sedia lah. So kalau tengok dekat sini, ini adalah dia punya serangan lah. So Israel, Mesir dia diserang daripada Semenanjung Sinai. Syria pula dia serang daripada Bukit Golan. Tapi apa yang menghalang serangan waktu tu adalah garisan Bar-Lev ni lah. Ini adalah dia punya lukisan dia. Macam saya kata tadi lah, ini adalah dia punya lukisan. Dia adalah gabungan konkrit dengan pasir. So waktu tu memang tak boleh nak tembus, memang tak ada cara nak tembus garisan Bar-Lev ni. Waktu tu lah ada seorang ulama, nama dia Syekh Hafiz Salamah. Dia adalah imam besar Masjid Suez. Dia mimpi, ini orang kata mimpi ulama. Dia mimpi, dalam mimpi dia tu dia dapat ilham, ditunjukkan cara meruntuhkan kubu itu. Cara meruntuhkan bukan dengan bom, bukan dengan apa pun benda lah, hanyalah meruntuhkan dengan water cannon, pam air. So AI, dia punya pandai AI ni, dia buat macam ni. Tak tahulah macam mana bentuk pam air tu. Tapi catalyst dia apa? Syekh Hafiz Salamah ni dia dapat ilham macam mana nak runtuhkan kubu tu menggunakan pam air. Jadi kubu Israel yang dibangga-banggakan itu dihancurkan dengan air dalam tempoh kurang 2 jam. Tak perlu 2 hari, tak perlu 2 bulan, tak perlu 2 tahun, 2 jam sahaja. Guna apa? Guna air sahaja. Nak kata punya canggih tu, dia buat macam-macam. Dia kata Menteri Israel kata apa? Takkan tembus punya, takkan lut punya, tak payah pakai peluru, pakai air, selesai. Jadi kubu ini hancur dalam tempoh 2 jam. Kemudian terus masuklah, masuk semua sekali. So kalau kita lihat tentera Israel ni, tentera Mesir dia tak guna taktik yang biasa lah. Masukkan pam air, gasolin, kemudian benda ni berjaya menghancurkan kubu tersebut. So dalam perang ini Israel pun kalah lah. So macam saya kata tadi lah, dia punya taktik dia, bila dia dah kalah, dia kata apa? Jom kita buat perjanjian damai. Itu dia punya template dia. Bila dia kalah, dia akan kata jom buat perjanjian damai. So kita nampak lah, bila mana Israel dengan US dia menyarankan untuk perjanjian damai, maksud dia apa? Maksud dia dah kalah. Kemudian waktu tu Menteri Pertahanan Israel pun letak jawatan, dan disebabkan peristiwa yang berlaku pada 6 Oktober ni disambut sebagai satu tarikh yang penting. Tapi ironinya orang yang mana menggerakkan perang Arab Israel ini adalah Anwar Sadat.
Tapi ironinya, dia jugalah orang yang mencadangkan supaya dibuat pelan damai. Dan akhirnya dia sendiri telah dibunuh lah pada 6 Oktober. Waktu tengah buat sambutan sempena peperangan ni. Dan disebabkan inilah lahirnya perjanjian Camp David. Saya tak sentuh lah. Tapi saya nak sentuh perang Arab Israel ini, dia berlaku pada 10 Ramadan. Dan kalau kita lihat ni, waktu tu bulan puasa lah. Perang ini berlaku dalam bulan puasa. Maka alhamdulillah dengan berkat perancangan menang jugalah. Okey, so apa dia punya pengajaran lah daripada perang Arab Israel ini? Antara pengajaran dia, yang pertama dia, waktu tu boleh menang apabila orang Islam bersatulah. Dalam kes ni bersatunya orang Mesir dengan Syria. So bila mana bergabung, peluang untuk menang itu adalah tinggi. Kubu Israel hanya berjaya ditembusi dengan serangan serentak. Dan kalau kita lihat dalam situasi sekarang kan, bila berpecahnya orang Islam, contohnya berlaku sekarang ni, tak ada pun tentera daripada Saudi ke Qatar ke Bahrain ke, tak ada pun. Maka yang kalau perang tu perang seorang lah. So bila mana bergabung, maka akan datanglah kemenangan, insya-Allah. Okey, yang kedua, bantuan Allah ni boleh datang dalam keadaan yang tak logik. Contohnya, tak tahu macam mana nak hancurkan Barlef ni. Waktu itulah datangnya ilham daripada Allah kepada Syekh Hafiz Salamah, imam dekat Mesir, ilhamkan untuk gunakan pam air, maka dia boleh datang. Sebab itulah kata bantuan daripada Allah ni kadang datang dalam bentuk yang kita paling tak sangka lah, maka bantuan Allah itu datang. Okey, jadi ini adalah 5 peristiwa yang saya nak sentuh. Yang pertama adalah dari situ tentang nuzul Al-Quran. Yang kedua adalah tentang perang Badar. Yang ketiga adalah tentang Fathu Mekah. Yang keempat adalah penghancuran berhala. Yang kelima adalah tentang perang Arab Israel. Ini adalah beberapa perang yang kita boleh ambil pelajaran. Baik, sebelum saya tutup kepada saya punya sesi kan, saya punya sesi habis 3.30. Macam saya janjikan, kita akan buat kahut. Okey, jadi kahut ni saya first time buat kahut, bukan saya buat lah, isteri saya tolong buat. Saya tak pernah buat kahut sendiri. Mana Arif Zainuddin tiba-tiba kan, Faris tolong buat kahut, saya tak pernah buat kahut sendiri. Jadi mujur isteri saya tolong buat. Okey, jadi kita akan cuba berkahut ni. Okey, start. Saya nak start. Saya bersedia dengan handset masing-masing. Dia ada hadiah untuk 3 yang pertama. Penganjur sedia dengan hadiah. Ada peristiwa bersejarah. Dia okey, dia punya pin alamak, dia pin dia. Okey, ini dia punya pin 7077562. Dapat tak? Dapat? 707. Oh, ada dah masuk 7077562. Okey, masuk. Kahut ni dia punya game dia, siapa paling cepat dan betul. Dia bukan betul saja, dia kena cepat. Dan dia bukan cepat saja, dia kena betul. Okey, boleh masuk. Ada. Okey, sebelum saya start ni, masuk dulu. Jawapan, okey, jawapan dia semua adalah berdasarkan saya punya slide tadi. Dia tak akan lari daripada saya punya slide. Dan jawapan dia ada, tinggal nak pilih sahaja. Dan setiap soalan diberi masa selama 20 saat. Ada 20 saat untuk fikir. 3 soalan. Dia ada 10. 10 soalan. Dia ada 10 soalan, 3 teratas. Dia 10 soalan, dia ada ranking. Dia ada ranking. Okey, dah. Dapat dia? 3 yang teratas. Lepas 10 dia akan keluar ranking dia. Maksudnya 10 pemenang. Bukan kan, dia ada 10 soalan. Semua kena jawab 10. Okey. 3 yang teratas. 3 pemenang. 3. Okey. Saya bagi masa 10 saat lagi untuk mengisi. 10, 9, 8, 7,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, selesai ya? Okey, kita mulakan dengan soalan. Dia ada 10 soalan. Soalan yang pertama. Okay, 7077562. Ini siapa-siapa nak masuk Kita start dengan soalan yang pertama. Peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. 3, 2, 1. Soalan pertama. Apakah perbezaan utama antara penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar dan 17 Ramadan? Nampak tak? Tak nampak? Okey, yang pertama warna merah. Lailatul Qadar adalah lepas baginda wafat dan 17 Ramadan. Tak nampak? Oh. Saya tak tahu macam mana nak pergi nampak. Kena tutup lampu depan tu. Boleh tutup lampu depan tak? Kena depan tu. Boleh ke depan Ada 6 orang nak jawab betul. Nak mula balik tak boleh Dia advantage untuk orang yang bersedia awal. Okey Saya masuk yang soalan kedua ni. Jadi perbezaan antara penurunan Al-Quran pada alam Al-Qadar dengan 17 Ramadan. Lailatul Qadar ni adalah penurunan secara serentak. Okey. Yang 17 Ramadan ini adalah permulaan wahyu itu turun. Tak apa. Ini baru satu soalan, ada 9 soalan lagi. Siapa yang salah tu ataupun tak sempat, ada 9 soalan lagi. Okey, masuk yang kedua. Oh, yang pertama tadi siapa? Yang paling atas. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Okey, tak apa. Ada lagi 9 soalan untuk kita jawab. Soalan yang kedua. Berapakah jumlah khatam Al-Quran oleh Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i khatam berapa kali? Mengikut catatan murid dia. Okey, merah 60 kali, biru 30 kali, kuning 10 kali, hijau setiap malam sekali. Mana satu? Siapa bagi tumpuan mesti boleh jawab. 60 kali, 30 kali, 10 kali, setiap malam sekali. Okey, jawapan yang tepat 60 kali. Imam Syafi'i khatam 60 kali. Purata sehari 2 kali. Jadi kita tengok siapa yang paling cepat yang jawab. Ibadur Rahman lagi. Bukan. Ibadur Rahman mengungguli sekarang ni. Diikuti oleh Is. Okey, soalan yang ketiga. Dia punya kahut tak tahu orang yang boleh masuk ke tak. 7077562 siapa nak masuk. Soalan yang ketiga. Dalam perang Badar, sahabat apakah yang mencadangkan agar tentera Islam berpindah ke tempat yang lebih strategik? Ini soalan ni kalau siapa menang memang power. Khalid bin Al-Walid, Sa'ad bin Mu'az, Al-Hubab bin Munzir, Abu Sufyan. Dia kalau nota tu, nota kecil-kecil tu. Siapa betul ni memang hebat. Jadi jawapan yang betul adalah Al-Hubab bin Al-Munzir. Baik, kita tengok ranking sekarang. Oh, Ibadur Rahman telah Is, saya tak tahu Is ni siapa. Okey, Abu Inarah ada gambar. Seterusnya, soalan yang keempat. Apakah punca yang membawa kepada peristiwa pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah? Apakah peristiwa yang membawa? Melanggar perjanjian Hudaybiyah, melalui arahan mimpi untuk menghancurkan berhala, Rasulullah nak balas dendam, tentera Islam kekurangan bekalan makanan. Apakah punca utama yang membawa kepada peristiwa pembukaan kota Mekah? Okey, 33 jawab betul. Disebabkan melanggar kerana berlakunya perang awal tu. Okey, jadi kita tengok siapa yang atas. Oh, Is masih ngangkat-ngangkat. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Berapa jumlah patung berhala yang dihancurkan oleh Nabi? Ini siapa jawab ni memang hebat. 313, 100, 360, 1000.
313, 100. Yang tak tidur jawab. Dah tidur confirm boleh jawab. Okey, jawapan yang tepat adalah 360. Okey, so ranking dia sekarang ni Is masih lagi ranking yang paling atas. Oh, Abang Azmi dah mengejar dari belakang. Sempat lagi. Soalan seterusnya. Soalan yang ke-6. Dalam perang Arab Israel, apakah kaedah unik yang digunakan oleh tentera Mesir untuk meruntuhkan garis bar-left? Apakah cara dia? Sama ada guna kereta kebal secara besar-besaran, gali terowong, terusan Suez, menggunakan udara ataupun menggunakan meriam air, pam air yang bertekanan tinggi. Apa cara dia untuk runtuhkan garis bar left tu? Okey, menggunakan peram air. Ini yang tepatlah 36. Jadi kita tengok siapa dia. Paling cepat. Is masih lagi kekal di atas. Siapa di sini? Saya tahu Is ni siapa. Okey, seterusnya kita lagi 4 soalan. 3 soalan. 4. Berdasarkan monografi, apakah peristiwa berlaku pada 25 Ramadan tahun 654 Hijrah? Tadi ada banyak peristiwa kan? Apa yang berlaku pada 25 Ramadan tahun 654 Hijrah? Perang salib ke, Tabuk, ini yang betul-betul bagi tumpuan nampak ni. Perang Anjalud, Andalusia. Kedudukan boleh berubah dengan soalan ni. Oh, yang betul adalah perang Anjalud. Oh, 8 orang ni betul-betul tak tahu sama ada dia orang tibai ke atau betul-betul bagi tumpuan. Okey. Oh, Azmi kata nak orang sikit lagi. Tapi Is masih di atas. Seterusnya 8. Okey. Siapakah panglima tentera Islam yang memimpin penaklukan Andalusia pada 28 Ramadan 1988 Hijrah? Tadi dia sebut tadi. Orang yang memimpin untuk penaklukan Andalusia, Tariq bin Ziyad ke, Sa'd bin Abi Waqqas, Taruddin Al-Ayyubi ataupun Saifuddin Qutuz? Dia ada dalam gambar rajah yang saya bagi awal. Kita ambil nota-nota kecil-kecil semua kita ambil kira. Okey, Tariq bin Ziyad. Kita tengok siapa yang ni. Oh, atas sekali. Madur Rahman kejar. Madur Rahman sebab mengejar. Kita ada 2 soalan terakhir 2 soalan Macam kenal. Okey, 9. Soalan kedua terakhir. Mengapakah baris baling dianggap sangat sukar untuk ditembus sebelum tahun 1973? Kenapa rasa sukar? Yang pertama, struktur pasir dia yang mampu menahan serangan. Yang kedua, dilindungi oleh tentera Amerika Syarikat. Yang ketiga, dinding konkrit setinggi 100 meter. Yang keempat, dia ada sistem peluru berpandu nuklear. Mana satu? Okey, ini majoriti betul lah. Struktur pasir yang mampu menahan serangan udara dan kereta kebal. Okey, pertama Muhammad Yusuf, yang kedua Hashim, yang ketiga. Last, Ahmad Diallo mengejar. Ahmad Diallo. Okey, soalan penentu. Soalan penentu. Soalan penentu 1, 2, 3, last. Apakah pengajaran utama daripada peristiwa Perang Badar mengenai proses membuat keputusan dalam Islam? Ini soalan paling senang. Pemimpin harus buat keputusan secara sendirian. Amalan syura untuk bawa kemungkatan. Strategi perang tak penting. Yang penting iman yang kuat. Yang penting yang last sekali adalah keputusan yang dibuat oleh muhajirin sahaja. Jadi ini soalan paling senang ni. Apa salah ni tak tahulah. Ini soalan paling senang. Soalan penentu. Soalan penentu. Okey, jadi kita tengok ranking terakhir. Podium. Yang ketiga Hashim. Yang kedua Wan Muhammad Yusof. Yang Johan pada hari ini adalah okey. Terus total. Jadi terus bagi dia. Okey. Jadi anda jemput Ustaz untuk memberikan hadiah sabari yang telah disediakan. Okey. Dan anda jemputlah. Saya jemputlah kepada penang-penang yang menang tadi lah, insyaAllah. Yang pertama tadi, yang ketiga tu Yang ketiga Hashim. Yang
Jadi Saudara Rashid. Masih mana? Okey. Okey. Pemerintah sudah di kemenangan. Dapat tablet. Okey. Okey. Okey, yang kedua Yang kedua Wan Muhammad Yusof. Wan Muhammad Yusof. Ada ambil gambar tak? Ada ambil gambar. Okey. Dan yang ketiga ialah Azmi Katiman. Oh. Hebat, hebat. Tidur, tak tidur. Okey. Thank you. Okey dah. Boleh? Jangan sumpah. Okey, alhamdulillah kita telah selesai dengan kahwin, pertandingan kahwin kita, dan telah ada pemenang juga. Jadi sekarang saya buka kepada persoalan dan Q&A, question and answer. Jadi ikut apa yang terus bincang Ustaz, kita akan buka hanya 3 saja. 3 soalan saja ya. Okey. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Ada soalan untuk Ustaz? Tak ada kot. Nak kalah kahwin terus tak ada Ustaz. Nanti slide ni saya akan kongsikan dalam grup nanti boleh tengok. Okey. Dan Ustaz akan kongsikan. Ada yang puasa. Adakah soalan? Ada soalan? Okey. Menang kita. Luar. Dalam peperangan tersebut, adakah pejuang-pejuang Islam berpuasa atau tidak? Ustaz. Okey. Ada lagi soalan lain? Ada soalan? Soalan kedua, kita kumpul lah. Kita kumpul soalan. Nanti Ustaz akan jawab sekali. Soalan kedua, Akhwat adakah? Daripada ni? Okay, tak apa. Okey, tak apa Okey, alright. Okey. Baik, dalam peperangan dalam peperangan ada beberapa kisah, ada beberapa keadaan. Kat sini ini boleh. Okey, so kalau lihat contohnya Rasulullah pernah ada keadaan yang sahabat berpuasa dan ada keadaan sahabat berbuka. Contohnya dalam perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tu, ada sebahagian sahabat yang memilih untuk berbuka dan ada sahabat yang memilih untuk berpuasa. Rasulullah berikan pilihan. Okey. Lepas tu dalam Fathu Mekah, Rasulullah kata okey, buka puasa. Sebab untuk masa tu nak bagi keringanan. So dalam perang Badar Rasulullah bagi pilihan. Waktu Fathu Mekah Rasulullah kata semua buka. Jadi sahabat buka lah. Jadi menjawab pada soalan Abang Azmi tadi, so diberikan kelonggaran untuk berbuka dan ada keadaan di mana Rasulullah suruh buka. Jadi bukalah. Jadi dua-dua ada keadaan. Kalau yang mampu untuk berpuasa boleh teruskan puasa, yang mana tak rasa tak harap tu boleh buka puasa. Okey. Ada lagi soalan? Okey, tak ada kot. Ada soalan? Ada. Ada soalan? Ada dah. Okey, okey saya. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Soalan Okey, kalau ada soalan, alhamdulillah. Anda ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Faris Mutada di atas ceramah yang telah diberikan tadi. Alhamdulillah, banyak perkara yang baik yang dapat kita tidak kita ambil cakna lah. Seperti sekarang ni kenangan amal-amal kita pada bulan Ramadan, insyaAllah.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang telah memberikan fokus terhadap ceramah ini, dan kita semua mengharapkan supaya objektif yang telah diberitakan oleh Ustaz tadi berkaitan daripada ceramah ini kita dapat semua kita ambil untuk kita punya inilah, kita punya pengajaran dan juga amalan kita, insyaAllah. Dan ucapkan terima kasih kepada semua. Harap semua stay tune, tunggu kat masjid. Sebab apa? Sebab kita akan ada program yang lain. Lepas asal, insyaAllah kita akan ada program ceramah juga, dan sampailah ke penghujung program kita pada subuh, selepas subuh pagi esok, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas apa yang telah diberikan tadi, dan sama-sama kita akhiri program ini dengan majlis Masjid Kafarah dan Selamat. Sebelum tu saya menjemput kepada Tuan Haji Kamal bin Ustaz Nani, bahagian Tabiat Ikram kita untuk menyampaikan ceria hati kepada yang diminta Ustaz, insyaAllah. Itu silakan. Susah-susah. Ada marah. Okey. Okey. Apa cakap? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz dan juga Tuan Haji Abang Haji, Tuan Haji di atas pemberian tugas kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah semua dapat stay tune, insyaAllah, dan sama-sama kita sama-sama dalam program ini, insyaAllah. Sehinggalah ke penghujung program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kenali dulu.